ومعناها أعمق مما يبدو. First sekali apabila kita nak berbincang tentang debate ataupun munazarah bil-lughah al-arabiyyah, first sekali, yang pertama sekali kita kena rasa bangga dengan diri kita sendiri kerana kita telah berjaya membuktikan diri kita sendiri bahawa kita mampu untuk berdebate dalam bahasa Arab. Maka apabila kita bangga dengan diri kita sendiri, bagaimana kita nak jadi kun anta, iaitu menjadi diri kita sendiri dalam perdebatan ataupun munazarah. Al-mutanazir yanbaghi an yadhhar bi-uslubi al-haqiqi. Mestilah seorang pendebat ataupun seorang yang berdiri bercakap di hadapan orang, mesti dia ditampil di hadapan orang ataupun berdiri di depan orang dengan gaya dia sendiri. Barulah dia akan dapat berdiri dengan penuh keyakinan, barulah dia dapat berdiri dengan bebas. First kali apa? Berdiri dengan gaya dia sendiri. First kali apabila kita kata berdiri dengan gaya kita sendiri dan bebas, kalau bagi pendapat saya, ialah apabila saya bercakap dengan orang di depan orang, saya akan kurangkan memegang kertas. Kerana bila kita pegang kertas, kita dah tak jadi dah diri kita sendiri. Kerana kita masih lagi takut nak menyampaikan apa yang kita nak bercakap. Kita tak boleh nak berdebat kerana kita masih lagi muqayyadin. Kita masih lagi dibelenggung ataupun disekat dengan kertas ataupun kita tak bebas. So itulah makna yang simple, makna yang mudah bagi kun anta fil munazarah. Nak jadi diri sendiri, kena yakin bahawa saya berdiri di depan orang, saya boleh bercakap dan saya bangga dengan diri saya yang sedia ada. Saya tak perlu nak tiru gaya siapa-siapa, saya tak perlu nak jadi A ataupun saya tak perlu nak jadi si fulan atau si fulana. Fi al-munazarah, ana huwa ana atau ana hiya ana. لدي طريقتي الخاصة في المناظرة، لدي أسلوبي الخاص في المناظرة. وهذا المعنى قسمته إلى عدة جوانب. كن طبيعيا في طريقة كلامك. Apabila kita bercakap, kita mesti menggunakan nada suara yang normal, tak perlu nak menjerit, tak perlu nak marah, tak perlu nak thinking dalam munazarah, walaupun kita rasa geram dengan pihak lawan. Okay? Walaupun kita rasa geram, kenapalah dia degil sangat tak nak dengar. Dah namanya pertandingan munazarah, iaitu ada dua pihak, mu'arid wa mu'ayyid. Maka mu'arid, tugasan dia adalah untuk lawan cakap kita. Dia kena jadi degil. Okay? Maka kita tak perlu untuk menjerit ataupun thinking dalam menyampaikan teks kita ataupun persembahan kita. Kenapa? Kerana yang pertama, apabila kita cuba menggunakan nada yang bukan nada kita sendiri, bukan suara kita sendiri, kita naikkan nada kita sehingga marah-marah, yang pertama, nafas kita akan jadi pendek. Bila nafas kita akan jadi pendek, kita cepat penat ketika kita bercakap. So bila kita penat dalam percakapan, dia akan ganggu emosi yang lain, dia akan ganggu fikiran kita. So kita tak boleh nak fokus, kita tak boleh nak menyampaikan teks kita ataupun percakapan kita ataupun persembahan kita dengan mantap ataupun dengan selesa. Fa yaraka al-jumhur غير صادقا إذا استخدمت صوتا غير صوتك. Okay, kalau kita menggunakan suara kita sendiri, nada kita sendiri, kita cuba bertenang dalam menyampaikan teks kita, maka hakim dan audiens lebih nak dengar percakapan kamu, lebih tertarik dengan apa yang kita nak sampaikan. Okay? Dan lebih tak sabar nak dengar apa fakta yang kita nak sampaikan. Kerana mereka akan jadi tenang kalau kita tenang. Mereka akan jadi kelang kabut, marah kalau kita dalam keadaan kelang kabut ataupun marah. Okay? So inilah kita kata as-sihr fi al-munazarah. Dalam munazarah ada jampi ataupun ada sihir atau ada magic. Okay? Kita boleh
santau orang. Okay? Jangan pula belajar ilmu santau. Kalau nak masuk munazarah nak belajar ilmu santau itu tak betul lah. Maksud saya di sini, kalau kita cakap Bila dengan saya tenang, nanti boleh kita share cakap di dengan IG senyuman, kita cakap dengan nada yang jelas, percakapan yang mudah dan jelas, maka kita نسحر قلوب المستمعين خاصة الحكام. استخدم أسلوبك الفكري الشخصي. هذا مهم جدا للمتناظر. Okay? Gunalah fikiran kamu sendiri. First kali bagi seorang mutanazir, المهمة الأولى المهمة له قبل أن يتناظر أمام الآخرين فهم الموضوع. عليه أن يفهم الموضوع جيدا، القضية، عليه أن يعرف عن ماذا يتناظر في القاعة أو في ديوان المناظرة. فعندما يفهم الموضوع يستخدم أسلوبه الفكري الشخصي. Salah satu strategi untuk kita ingat poin yang kita nak sampaikan apabila kita faham tajuk perdebatan, apabila kita menggunakan idea kita sendiri, bukan kita pergi tanya ustaz ataupun prof ChatGPT ataupun kita tanya ustaz ataupun ustazah Google dan sebagainya. Okay? Apabila kita menggunakan idea, bukan idea kita sendiri, maka kita tak faham perdebatan. Kita nak bidas tak boleh, kita nak jawab bidasan pun tak boleh, dan kita jadi cepat marah sebab kita nak orang faham apa yang kita tak faham. Okay? Kita sendiri tak faham apa yang kita nak sampaikan. Betul. Jadi, sangat penting untuk diri kita kalau kita nak berdebat dengan tenang, nak jadi kun anta fil munazarah, استخدم أسلوبك الفكري الشخصي. Okay? لا تغش. Okay? من غشنا فليس منا. استخدم هذا الأسلوب. Tak jadi salah kalau kamu nak cari fakta daripada artikel, tak jadi salah kalau kamu nak cari poin ataupun ayat yang betul dalam bahasa Arab daripada internet. Tapi menjadi satu kesalahan kalau kita copy paste sahaja tanpa kita faham apa yang kita copy ataupun apa yang kita tulis. Itulah kesalahan yang paling besar dalam perdebatan. Iaitu kita menjadi bukan munazir, bukan mutanazir, lakin nakun qari' an-nas atau mudhi'. Kita dalam perdebatan kita tak nak seorang pembaca berita ataupun pembaca teks. Okay? Biasanya pelajar nak selesaikan tanggungjawab dia sebagai peserta, copy paste sana sini dah siap. So dia nampak kat tangan dia ada 4 hujah ataupun helaian kertas yang banyak, tulisan yang penuh dalam kertas, dah dia rasa diri dia ready dah nak munazarah. Hadha khata'. Okay? Kena berfikir sendiri. Kenapa wajib kita berfikir sendiri? Sebab apabila saya berfikir sendiri, saya menggunakan idea saya sendiri, saya boleh pertahankan idea tersebut. Saya boleh lawan idea tersebut. Okay? Saya boleh lawan pihak lawan dengan idea saya. Jadi saya akan jadi seorang yang kreatif, yang boleh menjadikan astati' an aj'al al-mawdu' atau al-qadiyah fi salihi. Saya boleh dengan idea saya menjadikan perlawanan itu berpihak kepada saya. Okay? هذا مهم جدا عندما تستخدم أسلوبك الفكري الشخصي. ثالثا لا تبالغ في التمثيل أو التصنع. Jangan fikir gaya apa yang saya nak buat. Jangan fikir saya nak bercakap dengan penuh bergaya. Nak pakai tudung apa, nak pakai baju apa. Tapi boleh kita fikir cara itu, cuma jangan perkara itu perkara yang far'i ataupun perkara yang sampingan itu mengambil masa kita, mengambil persediaan kita dan kadang-kadang menjadikan kita rasa bukan diri kita sendiri ataupun menjadikan kita seorang yang over. Okay? لا تبالغ في التمثيل أو التصنع. هذا معنى لا تبالغ في التمثيل أو التصنع أثناء تقديم القضية أو الحجة. استخدم شخصيتك بدلا من إخفائها.
Okay? Rasa takut, rasa malu, rasa tak yakin pada diri sendiri akan menyembunyikan diri kita sendiri. عندما أريد أن أتناظر أهم شيء أن أضع الخوف والحياء جانبا. نعم الحياء شعبة من الإيمان. Okay? الحياء مهم لكن الحياء لابد أن يكون في مكانه. عندما تقدم علما، عندما تفكر أن المناظرة أو تذكر أن المناظرة هي ليست كلام فقط، هي ليست مسابقة فقط، لكن kamu kena anggap bahawa munazarah ini adalah satu medan kamu nak sampaikan sesuatu ilmu. Okay? Jadi bila kamu nak sampaikan sesuatu kebenaran, nak sampaikan sesuatu fakta, sepatutnya kamu tak perlu rasa takut. Kalau kita rasa kita nak sampaikan hujah yang betul. Tak perlu rasa malu ataupun rendah diri dengan pihak lawan. Nampak contohnya Universiti A dan kita anggap mereka sangat kuat, sangat hebat. Terus kita down, terus kita takut. Okay? لا. استخدم شخصيتك. أنت متناظر وتحمل معك رسالة سامية في المناظرة. تريد أن تقدم حجة. فأنت الفارس في أثناء تقديم الحجة. ابقى ثابتا ولا تتقمص شخصية الخصم. ابقى ثابتا بمعنى jangan down. Apabila contohnya kamu nampak, ini selalu berlaku kepada pendebat. Apabila mereka nampak pihak lawan ada seorang yang suara dia lantang, kuat berhujah, kuat memberi bidasan dan sememangnya mungkin dia pendebat yang top 10 dan sebagainya, dia akan rasa down dan dia cuba tiru gaya ataupun cuba tiru gaya bahasa ataupun gaya percakapan si A ini. Okay? Apabila kamu cuba tiru orang lain, tak menjadi diri kamu sendiri, inilah yang penyebabnya kamu akan hilang fokus dalam perdebatan, kamu hilang poin-poin yang penting yang sepatutnya kamu fokus dan sampaikan dalam perdebatan kamu, dalam ucapan kamu, tetapi kamu hilang perkara tersebut sebab kamu tengah fokus kepada perkara yang lain. Maka kun anta fi al-munazarah hatta la taqa' fi al-akhta'. Okay? Ini kesalahan-kesalahan yang kita tak sedar ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin para hakim tak sempat nak tegur kita sebab mereka perlu tegur dari segi teknikal, dari segi perkara yang asas atau al-nizam fi al-munazarah masalan. Okay? Maka kitalah sendiri kena tahu apa yang perlu kita buat dan apa yang kita tak boleh nak buat. Okay? والسؤال أو المناقشة التالية: كيف تؤثر الأخطاء اللغوية والمنطقية على قوة الحجة؟ ذكرنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الأخطاء اللغوية. الأخطاء اللغوية يعني عديدة، هي لها أسباب عديدة. مثلا عدم استعدادنا بشكل كافي للمناظرة، وأكبر دافع للوقوع على الأخطاء هو الخوف وعدم الثقة بالنفس. عندما نخاف جدا لا نستطيع أن نتحدث أو الخوف يسيطر على عقلنا ويسيطر على نفسنا. Rasa takut menguasai diri kita, menguasai cara kita berfikir, menguasai pergerakan kita sehingga kita nak bercakap pun tangan kita menggeletar. Itulah yang akan menyebabkan kita melakukan kesalahan, terutamanya kesalahan bahasa. Kerana kita rasa takut, kita banyak akan tersasul. Kita nak sebut perkataan A tapi kita sebut perkataan B. Maka ucapan kita jadi tak jelas. Maka awal syai
علينا أن كما ذكرت لكم سابقا علينا أن نقول نحن أو علي أن أقول أنا نفسي. فالمناظرة أو المتناظر هو شخص يعني من المفترض ألا يخاف، لأنه اختار أن يكون متناظرا، اختار أن يطرح رأيه وفكره أمام الآخرين. Okay, kamu dah pilih kamu nak jadi seorang pendebat. Apa tugasan pendebat? Ialah berdiri di depan orang dan lontarkan idea dia amam al-akharin. Maka apabila kita dah pilih, sepatutnya kita dah tanam dalam diri kita sendiri, saya boleh melakukannya walaupun dalam bahasa Arab. Okay? Maka kalau saya yakin pada diri saya sendiri, saya rasa bahawa perdebatan dalam bahasa Arab seperti dalam bahasa Melayu ataupun seperti perkara lain yang saya boleh lakukannya, saya akan bukan ambil ringan, tapi saya akan berusaha bersungguh-sungguh. Okay? فالأخطاء اللغوية هذه هي أكبر الأشياء التي تجعل المتناظر يبدو وكأنه غير متناظر. فالأخطاء اللغوية تشتت انتباه الجمهور وتجعل الرسالة غير واضحة. ما معنى تشتت؟ Saya sengaja letakkan slide saya dalam bahasa Arab supaya kamu boleh catat perkataan yang baru, kamu boleh ambil perkataan vocab yang baru dan gunakan dalam perdebatan bahasa Arab. Tashadid bermakna hilangkan fokus. Okay? Dia menjadikan fokus audiens kelang kabut seperti kita yang menyampaikan teks ataupun hujah kelang kabut. Kalau kita kelang kabut, audiens pun akan nampak perkara tersebut dan mereka pun tak faham apa yang kita nak sampaikan. Okay? تجعل الرسالة بمعنى الحجة غير واضحة. تضعف المصداقية. Walaupun kamu datangkan dengan fakta, datangkan dengan dalil, tapi bila kamu sebut dengan tersangkut-sangkut ataupun kamu sebut tak yakin dengan mustaqiyah tersebut, maka dia akan menyebabkan hakim pun rasa betul ke fakta dia ini. Saya ingat satu pertandingan dahulu, UM lawan universiti, saya tak perlu nak sebut universiti mana, dan student kita memang masa tu tajuk mengenai pengambilan kerja asing di Jepun. Okay? Dan pelajar kita memang jumpa fakta bahawa Jepun memang mengambil ataupun membuka peluang pekerjaan kepada orang asing dengan banyak, ataupun dia menjemput ramai warga asing bekerja kerana masyarakat dia yang ramai tak boleh bekerja kerana dah tua ataupun senior. Ramai orang muda bunuh diri. Okay? Tapi mungkin disampaikan dengan nada yang tak begitu yakin ataupun tak cukup dia melawan hujah tersebut. Waktu ta'liqat, hakim mengatakan kalau kita nak create, dia anggap fakta tersebut pelajar kita yang create sendiri. Okay? Mengapa berlaku salah faham ini? Ialah salah satu ialah cara kita nak sampaikan hujah tersebut. Mungkin dari segi bahasa yang kita sebut menyebabkan hakim tak faham apa fakta yang kita nak sampaikan, ataupun cara kita yang tidak jelas. فهنا بمعنى تضعف المصداقية. فاختيار اللغة تظهر قلة الإتقان أو التحضير. قد تغير المعنى المقصود في حالات معينة فيؤدي ذلك إلى سوء الفهم أو تفسير غير دقيق. Ya? Maka hakim tersebut dia salah faham fakta tersebut dan kata kita create fakta tersebut. Okay? فاللغة استخدم لغة بسيطة. Jangan sibuk nak menggunakan bahasa yang advance sebab kita dengar peserta-peserta daripada universiti lain
menggunakan bahasa yang bombastik, bahasa-bahasa yang advance, bahasa-bahasa yang wow. Okay? Tak perlu nak ikut orang lain. Buat ayat yang simple, yang mudah, yang jelas tapi cukup kuat. Okay? Khairul kalam ma qalla wa dalla. Okay? هذا خير الكلام وأفصح الكلام ما قل ودل. استخدم كلمات بسيطة، استخدم لغة بسيطة. Okay? من فكرك أنت. Okay? Gunakan idea kamu sendiri dan takbirkan idea tersebut ataupun terangkan, jelaskan idea tersebut menggunakan bahasa yang mudah. Okay? ثانيا الأخطاء المنطقية تظهر أن الحجة غير متماسكة أو غير مدعومة، تمنح الخصم فرصة سهلة لضغط الحجة. Kesalahan logik, kadang-kadang kita nak menggunakan perumpamaan, okay? Tapi tak sesuai dengan الحالة أو الموقف التي نتحدث عنها. Di sini apabila kita cuba menggunakan logik, cuba menggunakan misal akhar atau نقول توضيح بمثال آخر على سبيل المثال, kalau kita salah menggunakan idea ataupun logik, dia akan menyebabkan kelumpungan dalam hujah kita. Maka hakim pun tak dapat nak cari bagaimana dia nak anggap hujah ini kuat. Okay? Kerana kadang-kadang hakim apabila dia dengar dalil ataupun fakta dan dia ada juga dengar fakta yang lain, hujah yang lain, walaupun sepatutnya hakim tak boleh nak menggunakan pengetahuan dia ataupun pendirian dia ketika dia mentahkim, dia perlu dengar sahaja idea pendebat, maka kadang-kadang ada hakim yang terpengaruh dengan fakta yang dia ada ataupun logik yang dia ada, maka dia akan berlawan dengan hujah kita. So apabila dia berlawan dalam fikiran dia dengan hujah peserta, tambah pula dia dengar pihak lawan tembak ataupun bidas hujah kita, logik kita yang tadi yang tak ada kena mengena, maka dia terus akan kata hujah ini tak ada kena mengena dengan tajuk. Hujah ini tak kuat, tak kukuh, maka dia akan kurangkan markah. Okay? فالحجة المنطقية لابد أن تدعم بدلائل بدلائل منطقية تدعم الموقف. Okay? Apa mauqif kamu dalam perdebatan? Jadi setiap hujah yang kita nak bina, mesti dia kembali kepada mauqif kita dan hadaf kita masa mula-mula orang pertama ataupun pendebat pertama sebut. Okay? Barulah hujah itu akan jadi mantiqiyah, fiha min al-mustaqiyah wal-mantiqiyah. كلما زادت الأخطاء اللغوية والمنطقية قلت قوة الإقناع وتأثر أداء المتناظر سلبا. Dua kesalahan ini, okay, yang menyebabkan pemarkahan hakim, dia akan menyebabkan hakim kurangkan markah dari segi hujah seorang pendebat. Okay. Walaupun sekarang kita kata markah untuk bahasa sangat sikit, tapi dia akan jadi besar kalau kesalahan bahasa itu menyebabkan hakim tak faham apa yang kita nak sampaikan. Okay. Menyebabkan orang lawan mengambil kesalahan ini, dia putar belikkan cerita kita dan dia kata, kita kata sedemikian-sedemikian. Sebaliknya, kita tak cakap pun macam tu. Okay. So dia faham lain dan dia bermainkan kesalahan itu dalam perdebatan.
lalu kita akan rasa marah, kita akan rasa terganggu dari segi emosi dan kita pun akan marah lagilah kurang markah kita. Okay. So nampak kesalahan dia sebagai satu rantai, dia akan tarik kesalahan yang lain. Dia akan tarik kesalahan yang lain. Okay. فالأخطاء اللغوية والمنطقية هي أساس الفشل في المناظرة. Okay. لأننا نتحدث باللغة. Kita bercakap, kita berdebat dengan bahasa. Maka bagi saya, gunalah bahasa yang mudah. Bagaimana saya nak betulkan kesalahan ini ataupun كيف أجعل نفسي أو أبعد نفسي عن الوقوع في هذا الخطأ. Bagaimana saya nak jauhi diri saya untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. الممارسة. أولا الممارسة. لا يوجد أفضل طريقة أو أفضل معلم باللغة غير الممارسة. الممارسة أفضل معلم لك في تعلم اللغة الأجنبية. كلما تمارس اللغة المستهدفة التي تريد أن تتعلمها كلما تصبح أفضل وأفضل. وباللغة أيضا عندما يكون لديك لغة سليمة صحيحة تستطيع أن تظهر شخصيتك، تستطيع أن تستخدم شخصيتك في المناظرة. Kalau kamu ada bahasa, kamu akan berani. Kamu boleh tunjukkan diri kamu sendiri. Okay? Tak boleh nak berselindung ataupun di sebalik rasa marah, rasa geram kerana pihak lawan untuk menjaja cerita yang kamu tak sebut pun dalam teks kamu. Apa puncanya? Sebab kita tak terangkan dengan betul. Kita tak boleh nak pertahankan hujah kita sebab kita tak ada bahasa, dan bila tak ada bahasa kita jadi takut nak menggunakan bahasa, kita takut nak lawan dalam bahasa tersebut. Itu bahasa Arab. فأول شيء إذا أردت أن تصبح متناظرا عليك أن تمارس المناظرة. كيف تمارس المناظرة؟ بحضور التمارين والتدريبات. لا يوجد متناظر يريد الفوز في المناظرة دون الحضور للتدريبات، دون أن يتدرب، دون أن يسهر الليالي. إذا كانت النجاح في الدراسة بسهر الليالي فما بالك بالمركز الأول في المناظرة. أنت تريد أن تصل إلى القمة، تريد أن تصبح مع هؤلاء الذين يعتلون القمة، فلا بد عليك من المثابرة والسعي والاجتهاد والممارسة. لا تحسب أن الممارسة أسبوعيا ساعتين يكفي. Okay? Setiap minggu 2 jam sahaja kamu rasa dah cukup usaha kamu. Okay? Bermakna kamu hanya ada pengalaman setakat berapa minit sahaja berbanding orang yang setiap hari praktis bahasa Arab, sama ada melalui hudur al-tadribat, sama ada mereka datang latihan ataupun mereka dengar bahasa Arab ataupun mereka dengar perdebatan lain. Okay? Untuk kita bentuk bahasa ataupun kita latih diri kita menjadi seorang pendebat yang mengurangkan kesalahan dari segi bahasa dan logik, kita perlu menjadi seorang luas ilmu pengetahuan. كيف أكون شخصا لديه المعرفة العامة الكثيرة؟ لا بد من القراءة أو الاستماع إذا كان ليس لديك وقت للقراءة. مثلا data kamu tak banyak, kamu tak boleh selalu nak buka internet di dalam bas, di ketika tunggu bas contohnya, sebab kita tahu sekarang pelajar ada kelas online dan ada kelas face to face.
kelas online, mereka lebih menggunakan data mereka sendiri dan banyak spend di benda-benda yang lagi penting. Jadi kalau kamu nak praktis cara yang mudah, selalu berfikir. Okay? مثلا درب نفسك التفكير وفكر باللغة العربية. okay? مثلا عندما تشاهد الباص أو الحافلة تأتي متأخرا، فكر وكأنك تناظر. okay? مثلا تقول أو تصنع موضوعا بسيطا لك حتى تعود نفسك على التفكير، فتقول المشي أفضل من ركوب الحافلة على سبيل المثال، وتفكر apa maksud berjalan kaki dalam bahasa Arab. هنا تتعلم اللغة وتتعلم الإبداع في التفكير وتتعلم كيف تستخدم المنطق في التفكير. Jadi kita sentiasa kena berfikir. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعم هذا الموقف ويقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتفكرون أفلا تتفكرون. التفكير مهم جدا لكي تكون شخصا لديه أسلوبه الخاص، لديه شخصيته الخاصة، لديه موقفه الخاص، ويستطيع أن يكون هو نفسه. هكذا عندما تسأل نفسك كيف أكون أنا كيف أكون أنا. كيف يستطيع المناظر بناء الثقة والسيطرة على العاطفة للحد من الأخطاء أثناء المناظرة. عندما نتناظر، apabila kita berdebat, kita tak boleh nak lari daripada perasaan. Okay? Perasaan takut, perasaan marah, perasaan geram, perasaan sedih, perasaan apa kita kata lagi, perasaan tawaduk yang tidak bertempat tiba-tiba muncul dalam perdebatan. Jadi macam mana saya nak menguasai diri saya dan menjauhkan saya daripada semua benda-benda tersebut. Okay? أولاً بناء الثقة. كيف تبني الثقة. Okay? Sebelum saya baca slide saya nak beri tips ataupun nak berikan tips yang selalu kita boleh buat dalam kehidupan harian kita untuk meningkatkan keyakinan pada diri kita sendiri. Sebelum kita lihat dari perspektif seorang pendebat. Okay. Seorang mahasiswa, apabila kamu dah langkah masuk universiti, hari pertama kamu sama ada di diploma ataupun di universiti, kamu dah menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk diri kamu sendiri dan masyarakat. Apa maksud bertanggungjawab pada diri sendiri dan masyarakat? Bertanggung pada diri sendiri ialah kamu dah kurangkan pergantungan kamu kepada orang lain. Okay? Cuba hidup berdikari dengan diri kamu sendiri. Bertanggungjawab kepada masyarakat, kamu kena ada objektif dalam diri kamu sendiri. Sekarang saya dah melangkah peringkat yang lagi tinggi daripada sekolah, peringkat di mana saya sepatutnya jadi seorang yang bukan sahaja menerima ilmu pengetahuan, tapi seorang yang cari ilmu pengetahuan dan nak kongsikan ilmu pengetahuan. Dulu kita di sekolah, kita belajar untuk kita berjaya di SPM. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Saya belajar untuk exam contohnya. Kita belajar untuk diri kita sendiri untuk terlepas exam. Okay? Tapi ada tak kita kongsikan ilmu pengetahuan kita kepada orang lain? Mungkin ada kalau mereka yang ajar buat tuition contohnya. Mungkin ada kalau mereka ajar adik-adik. Okay? Tapi bila kita masuk universiti, kita kena upkan pemikiran kita. Bagaimana saya nak kongsikan bertanggungjawab pada orang lain. Okay? So kurang-kurangnya apabila saya ada dalam kelas, okay, ustaz ataupun pensyarah
tanya satu soalan, kalau saya rasa takut lagi dalam kelas untuk berkongsi pendapat saya, maka saya kena fikir bahawa saya ada problem. Macam mana saya nak bertanggungjawab kepada masyarakat, nak berkongsikan ilmu pengetahuan saya dengan orang lain. Sedangkan dalam komiti yang kecil, kawan-kawan yang saya dah rapat, yang saya dah kenal, saya tak berani nak share pendapat saya tak berani nak angkat tangan, saya tak berani nak jawab dalam soal dalam kelas, saya tak berani nak kata ana ya ustaz, ana ya ustaz, ana ya doktor. Okay? من عن إذنك هل يمكنني أن أبدي رأيي في هذا الموضوع على سبيل المثال. Bukan nak suruh berdebat dalam kelas, tetapi langkah yang paling basic ataupun paling senang untuk kamu nak bentuk thiqah bi an-nafs, keyakinan pada diri kamu sendiri, ada pada saat ini. Apa yang saya sedang buat sekarang? Adakah saya hanya nak duduk nak dengar sahaja, duduk menjadi seorang yang terima sahaja, ataupun saya nak ubah, saya pula yang nak jadi, nak mainkan peranan memberi. Okay? Maka begitulah caranya kita nak bentuk keyakinan pada diri kita sendiri. So dalam kelas, itu adalah peluang yang sepatutnya pelajar ambil peluang tersebut untuk tingkatkan keyakinan diri mereka di dalam kelas. Adakah bila kamu present dalam kelas, masih lagi pegang kertas, masih lagi belik-belik handphone di dalam kelas untuk nak sampaikan idea kamu di dalam pembentangan? Kalau jawapan dia masih ya, bermaksud kamu belum lagi ada keyakinan pada diri kamu sendiri. فالتحضير الجيد لكي نبني الثقة في حياتنا اليومية قبل أن نصبح متناظرين لابد من التحضير الجيد. كل شيء في الحياة لابد من التحضير الجيد. Okay? Bukan setakat kamu nak masuk pertandingan perdebatan, kamu perlu persediaan yang rapi. Setiap benda dalam kehidupan kita mesti ada persediaan yang rapi. Okay? Saya nak jadi seorang pelajar di dalam kelas. Sepatutnya saya tahu apa yang saya akan belajar dalam topik ataupun dalam lecture saya. Esok saya kena study, saya kena baca, saya kena sediakan basic pengetahuan kepada tajuk tersebut. Okay? So apabila saya dah latih diri saya daripada awal seperti itu, amalan itulah, budaya itulah yang saya akan bawa kepada ataupun ketika saya nak berdebat. Okay? Jadi nak berdebat, kalau contohnya join pertandingan, barulah nak discuss tentang tajuk-tajuk pertandingan, bagi saya itu bukan tahdhir al-jayyid. Al-tahdhir al-jayyid yabda' qabla al-musabaqah. Sebelum nak masuk pertandingan, sepatutnya dah ada tahdhir jayyid. Dengan al-mumarasah, selalu buat latihan. Apabila kita sentiasa buat latihan, kita akan ambil pelbagai tajuk debat dalam pelbagai فروع المناظرة أو في مجالات كثيرة وشتى في المناظرة. عندما نقوم بالممارسة وعندما نتدرب عن موضوعات مختلفة كثيرة، هنا تأتي الخبرة، هنا يأتي المعرفة، هنا نبني المعرفة العامة. Okay? Sedia kamu sebelum ini, waktu cuti, bukan semester, tak ada pertandingan, mereka akan praktis ataupun buat latihan. Okay? Kerana latihan tersebut akan membentuk pengalaman. Pengalaman itulah yang akan memberi peluang kepada kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, ma'rifah ammah, dan cantikkan lagi gaya bahasa kita. Kalau kita nak masuk pertandingan, baru kita nak buat latihan,
Saya nak cover apa? Adakah saya nak cover tajuk-tajuk yang banyak yang diberikan? Kalau itu diberikan tajuk, okay? Ataupun saya nak cover bahasa saya nak betulkan gaya bahasa saya. Jadi banyak benda yang saya perlu fokus, banyak benda yang saya perlu cover. Jadi kita mulakan daripada awal. Sekarang cuti semester, jangan anggap cuti semester, boleh buat latihan. Kalau latihan berkumpulan tak boleh dilakukan sebab kamu ada tanggungjawab masing-masing di rumah. Balik rumah contohnya yang lagi-lagi yang duduk di berjauhan daripada ibu bapa mereka, dalam cuti itulah tanggungjawab kamu kepada ibu bapa kamu. Jadi kamu boleh buat latihan kendiri. Dengarlah perdebatan sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Bila kita dengar bahasa Melayu, kita akan belajar fakta, kita akan belajar ilmu pengetahuan, kita akan cek balik apa fakta betul ke tak. Kita akan belajar sejarah-sejarah yang sebelum kita, yang kita mungkin tak pernah baca, tak pernah dengar, tak pernah tahu bahawa perkara tersebut ada. Maka itulah yang dimaksudkan at-tahdhir al-jayyid. Bukan setakat kita tahu qadiyah yang kita nak lawan. Okay? Ya, kalau kita nak masuk pertandingan, kita perlu berkampung ataupun kita perlu kupas ataupun faham qadiyah ataupun tajuk perdebatan tersebut. Tapi alangkah cantiknya kalau kita dah dapat tajuk tersebut, kita dah pernah dengar qadiyah tersebut, kita dah ada basic pengetahuan pada qadiyah tersebut. Perkara itulah yang akan membantu kita untuk lagi faham qadiyah tersebut. Perkara itulah yang menjadikan kita kreatif untuk faham qadiyah tersebut. Okay? فالتحضير الجيد ليس فقط تفهم قضيتك، وهنا يذكر معرفة حجج الخصم المحتملة يرفع مستوى اليقين. So dalam perdebatan, dalam kita kata persediaan untuk sesuatu tajuk ataupun sesuatu qadiyah, bukan setakat saya tahu apa tajuk yang saya nak berdebat ataupun apakah qadiyah ataupun apakah isu yang saya nak berdebat sebagai mualah ala sabilil misal. Saya perlu andaikan idea hujah pihak lawan. Hujah al-khasm bermakna pihak lawan. Okay? Apabila saya andaikan hujah pihak lawan, saya akan uji hujah saya. Kalau saya cakap macam ni, macam mana kalau pihak lawan kata hujah ini lemah, hujah ini tak betul dan dilawan dengan poin ini. Maka apabila saya buat andaian, saya boleh tingkatkan pengetahuan saya tentang qadiyah tersebut dan kefahaman saya kepada qadiyah tersebut. Tapi bagaimana nak datang idea ataupun fikiran yang sedemikian? Bermula daripada mumarasah musbaqah. Musbaqah bermakna yang telah dilakukan terlebih dahulu sebelum nak buat persiapan ataupun persediaan kepada pertandingan. Jadi daripada sekarang, kamu kalau dah decide nak jadi seorang pendebat, alaika an tabda'a bitahdhiri nafsika awalan. قبل أن تعد اللغة، قبل أن تعد الفكر أو الأفكار، عليك أن تعد نفسك أولا. كيف تعد نفسك أولا؟ عليك أن تكون صارما في أخذ القرار. Kamu mesti tegas pada diri kamu sendiri. Saya nak bahagikan masa saya untuk beri ruang sedikit dalam kehidupan seharian saya untuk hobi kamu sebagai pendebat ataupun cita-cita kamu sebagai pendebat ataupun kamu nak jadi seorang yang berjaya melalui debat. Okay? Mesti wajib haskan setengah jam, 1 jam, 2 jam setiap hari. Okay? هذا هو التحضير الجيد. فكلما تجتهد وكلما تسعى سيعطيك الله على قدر اجتهادك.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بمعنى إذا بدأت واجتهدت من الآن فالله لن يخيب ظنك ولن يجعل اجتهادك يذهب سدى. فهذا معنى التحضير الجيد، ليس التحضير جيد قبل المسابقة بأسبوع أو أسبوعين، لا. التحضير الجيد يبدأ عندما تتخذ القرار وتقول أريد أن أكون متناظرا. Saya nak jadi seorang pendebat. Ketika itulah kamu perlu bersedia. Ketika itulah kamu perlu praktis bagaimana kamu nak jadi seorang pendebat. Okay? التدريب المستمر. فالتدريب المستمر هو الذي يجعلك شخصا يحضر جيدا للمرحلة التي سيخطوها. فعندما تمارس دوما، apabila kamu sentiasa praktis, sentiasa berlatih, percayalah kamu akan jadi seorang yang cepat berfikir, cepat bertindak. Kamu akan jadi seorang yang kreatif berfikir. Perkara ini ada orang yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala atahumul mawhibah al-fitriyah lahum. Mereka ada kehebatan ini secara semula jadi. Ya, ataupun IQ mereka mungkin tinggi. Wa yujad ba'd an-nas, ada setengah orang yang mereka perlu asah bakat mereka. Kalau mereka tak asah bakat mereka, dia seperti cermin. Bila kita selalu lap cermin tersebut, kita tengok muka kita pun jelas. Okay? Kalau kita biarkan cermin tersebut, dia akan berhabuk, dia akan mungkin naik karat ataupun dia mungkin naik kekotoran yang degil, kita tak boleh nak hilangkan. Okay? Maka itulah perumpamaan pada at-tadrib al-mustamir. عندما تصقل مهارتك وتقوم بالتدريب المستمر، إن شاء الله سوف يجعلك قادرا بأن تحضر جيدا للقضية قبل المسابقة. فالتدريب المستمر مهم جدا. والطريقة الثالثة لبناء الثقة على النفس، استخدم لغة جسد قوية، الوقوف بثبات، التواصل البصري، والتنفس الهادئ يرفع الثقة الذاتية. Apabila kita nak bentuk keyakinan pada diri kita sendiri, kita nak elak diri kita sendiri melakukan kesalahan, sama ada kesalahan bahasa ataupun kesalahan dari segi logik ataupun mantik. Salah satu cara yang mudah kita menggunakan body language kita. Maka sepatutnya kita tak boleh nak pegang kertas. Okay? Tak jadi salah kalau kamu nak pegang kertas. Ada setengah orang apabila pegang kertas, mereka akan rasa tenang ataupun mereka rasa lagi boleh buat performance ataupun lagi boleh bercakap. Okay? Itu sebagai satu kita kata satu طريقة سيكولوجية للتخطي على التوتر, untuk elakkan rasa nervous ataupun gabra. Kamu perlu pegang sesuatu di tangan kamu, sama ada pen ataupun kertas dan sebagainya. Okay? Tapi jangan mata kamu daripada awal sehingga bunyi ting 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 losing untuk menandakan waktu dah habis, mata kamu tunduk sahaja kepada kertas. Apabila kita tunduk sahaja kepada kertas dengan rasa takut, dengan rasa tak yakin dan gangguan daripada pihak lawan beri kita bidasan dan sebagainya, mungkin kita tak nampak tulisan dah baris ataupun tulisan hilang ataupun kita kita kata kita tersasar. Kat mana dah saya baca? Dan kita akan stop. So bila kita stop, kita akan rasa takut, kita akan nervous, dah langsung kita tak nampak teks dan langsung kita tak boleh nak bercakap. Kemudian kita ambil langkah yang mudah. Wassalamualaikum, hadza faqat minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita menyebabkan tim kita kurang markah di situ. Okay.
Jadi macam mana saya nak gunakan body language saya? Melalui tadrib mustamir tadi. Sebab saya dah biasakan diri saya bercakap. Saya biasakan diri saya berfikir dengan cara yang positif. So saya boleh. So bila otak saya selalu berfikir, selalu praktis cari ilmu pengetahuan, insya-Allah kita akan dapat berdiri dengan tegak. Kita dapat sampaikan teks kita ataupun hujah kita dengan jalinya. Okay. Kalau rasa nervous, tarik nafas dalam, kemudian hembus. Zikirlah ketika kamu nak hembus. Syahiq wa zafir. Okay. Syahiq bermakna tarik nafas dalam, zafir keluarkan nafas tersebut. Wazkurullah subhanahu wa ta'ala. Okay. Bila kamu dah tenang, kamu boleh bercakap. Tapi cara ini lan ya'ti fi waqtin qasir atau fi lailatin wa duhaha. Bermakna besok kamu nak bercakap, cari kamu dah terpaksa masuk untuk cukupkan ahli perdebatan dan kamu terus nak diri kamu bercakap dengan berani. Okay. Mungkin boleh kalau kita pujuk diri kita sendiri, tapi rasa takut itu still ada dalam diri kita sendiri. Cara kita nak hilangkan rasa takut ataupun rasa gemetar, sekali lagi daripada tadrib mustamir, at-tahdhir al-jayyid. Okay. Ada orang walaupun dia dah praktis, walaupun dia dah apa orang kata, dah setiap hari dia praktis dan dia praktis, dia masih lagi rasa takut. Kenapa? Sebab mungkin dia tak tanam di fikiran dia bahawa dia adalah orang yang boleh. Okay? Maknanya fikiran dia masih lagi memberi fikiran yang negatif. Masih lagi dia berfikir dengan fikiran yang negatif. Okay? Saya tak boleh. Usaha saya tak cukup. Okay? Orang ataupun pihak lawan sangat kuat. Sangat bagus. Jadi tak apalah kalau saya kalah sebab mereka sangat bagus. Okay? Jadi itulah yang menyebabkan kita tak ada keyakinan pada diri kita sendiri. So sekali lagi, macam mana saya nak latih otak saya, macam mana saya nak latih badan saya menggunakan body language, sudah tentunya dia memerlukan masa dan amalan yang panjang sehingga amalan tersebut menjadi budaya kepada diri saya sendiri. Okay? Seterusnya, ma'rifat niqat al-quwwah al-syakhsiyah, مثل سرعة التفكير أو قوة الحجج التحليلية. معرفة نقاط القوة الشخصية هذا أيضا يأتي بالتدريب المستمر. Jadi kata kunci di sini untuk bentuk keyakinan pada diri sendiri mesti kena latihan yang berterusan. Sama ada latihan dalam kumpulan ataupun latihan dengan diri sendiri. Latih diri kamu sendiri. Tak perlu nak tunggu WhatsApp ataupun ketua tim kamu kata okey malam ni kita buat latihan. Tak perlu. Kamu yang buka ruang dan peluang kepada diri kamu sendiri. Kamu boleh berlatih sendiri. Kadang-kadang kamu perlu bercakap jadi macam orang gila. Okay, cakap dengan diri kamu sendiri. Kan takut pula mak kamu balik cuti semester pasal lah nak saya duduk dekat bilik, kunci pintu dan dengar dia bercakap sendiri. Ataupun berdiri depan cermin bercakap sendiri. Mau mak kamu bawa kamu dekat tok bomoh mandi mawar, mandi air bunga untuk hilangkan bampang yang ada dalam diri. Tak apa. Yang penting kita tahu bahawa saya sekarang bercakap sendiri, saya bukan gila. Okay? Saya bercakap sendiri untuk latih. Yang pertama, kalau saya nak belajar bahasa asing, saya kena bercakap dan sebut kuat sikit supaya telinga saya dengar, dan itulah proses kita hafal perkataan. Okay? Dia tak boleh dengan lihat sahaja. Tak tahulah, kalau mungkinlah di antara kamu mungkinlah ada yang amalan yang bagus, mungkinlah mempunyai kedudukan yang baik, yani
أقول قلبه طاهر من الذنوب ومن الأخطاء يستطيع أن يحفظ بمجرد نظرة فقط. Okay? Okay, wallahu a'lam kalau ada orang yang macam ni. Okay? Tapi biasanya kullama nastakhdim akthar min hasa, apabila kita menggunakan lebih daripada satu pencedera, kita akan ingat perkataan tersebut, kita akan ingat poin tersebut lebih lama. Okay, inilah poin yang saya nak kongsikan. Mana bercakaplah sendiri di depan cermin. Okay, contohnya kamu sekarang waktu cuti, dah selamat balik rumah. Okay, nak latih diri kamu bercakap, nak latih kamu yakin pada diri kamu sendiri, cakap kuat. Biar telinga kamu yang dengar. Jangan pula cakap kuat sampai jiran tak boleh nak tidur. Sampai mak bapak kamu paksa ketuk pintu sebab ada jiran di depan rumah mengadu anak kamu buat bising kat bilik. Saya tak boleh nak tidur malam. Okay? Tidak, tak perlulah sampai tahap macam tu. Okay? Jadi inilah ta'wid an-nafs ala sur'at at-tafkir. Okay? Kamu nak ajar diri kamu macam mana nak berfikir, nak bertindak cepat, iaitu melalui kita asah otak kita berfikir dan berfikir. Wahuwa al-mumarasah. النقطة التالية السيطرة على العاطفة. Okay. Saya mesti kawal emosi saya. Poin yang sama sebelum ni saya pun kata kalau nak kawal emosi, kita sendiri mesti kena tenang. Macam mana saya nak tenang? Itu dengan salah satu caranya saya bersedia, saya tahu apa yang saya nak bercakap, saya menjadi diri saya sendiri, bukan dirugai orang lain dan sebagainya. فمن إحدى الطرق للسيطرة على العاطفة تقنيات التنفس العميق قبل وأثناء المناظرة. Okay? Tarik nafas dalam, bertenang, kemudian persembahkan apa yang kamu nak sembahkan. Okay? إعادة صياغة الضغط باعتباره تحديا وليس تهديدا. Okay? إعادة صياغة الضغط باعتباره تحديدا وليس تهديدا. Okay? بمعنى أنك عندما تشعر بالتوتر بالقلق، okay? Kamu kena kata ini cabaran pada diri kamu. Jangan terus nak down. Bermaksud kamu kata saya boleh melalui cabaran ini. Saya boleh selesaikan tanggungjawab saya sebagai pendapat ketiga. Okay? Jangan sekali-kali beri ruang kepada idea yang negatif yang menjatuhkan semangat kamu dan kamu terus terganggu dan macam-macam emosi datang, rasa takut, rasa marah, rasa tak mampu nak berdebat, terus kamu down. Okay? التركيز على فكرة واحدة في كل وقت لمنع العقل من التشتت. Ini penting. التركيز على فكرة واحدة في كل وقت. Okay? Macam mana saya nak fokus pada satu idea? Itulah penting saya tahu apa yang saya nak cakap. Itulah penting saya faham hujah saya. Hujah saya cakap pasal apa? Supaya saya tak masuk penerangan hujah lain. Supaya hakim tak rasa penerangan ini tadi ada dalam hujah pertama, kedua, ketiga, dan last dia kata kita tak ada hujah. Hujah kita satu sahaja. Sebab apa? Sebab saya tak fokus kepada poin yang saya nak kongsikan. Saya tak fokus kepada idea yang saya nak sembahkan. Okay? So bila saya tak fokus kepada idea yang saya nak sembahkan, bermaksud saya tak faham apa yang saya nak bercakap. Saya tak faham apa yang saya nak kongsikan. Maka otak saya dah mula celaru. وهنا يكون زلة في اللسان أو زلة في التفكير. Cara saya berfikir dalam bentuk yang double. Okay, saya nak cakap benda ni, tapi keluar poin ni sebab otak saya celaru.
banyak sangat idea ataupun benda yang saya tengah fikir. Okay? تجنب الجدال الشخصي لتقليل الانفعالات. Okay? هذا مهم جدا. Okay? Kalau kamu nak kawal diri kamu, tak nak rasa marah, kamu jangan contohnya bila kita berdebat, kamu pendebat lawan, contohnya orang yang pertama ataupun orang ketiga, saya rasa geram lah dengan orang ni, salah degil sangat. Okay? So kamu duk marah saja dekat orang tersebut. Ataupun sebelum kamu masuk dalam dewan pertandingan, kamu gaduh dengan orang tersebut dan pergaduhan tersebut terbawa-bawa dalam dewan pertandingan. Okay? Jadi elakkan bila kamu dalam munazarah, saya bukan nak seorang, tapi macam mana saya nak jatuhkan semua hujah mereka. Macam mana saya nak jadikan hujah ini, qadiyah ini berpihak kepada saya. Okay? Bukan seorang saja. Kamu boleh seorang kalau kamu nak bidas point dia. Boleh seorang. Tapi kamu terbawa-bawa sikap tak suka orang tu, nyampah dengan orang tu, dia akan mengganggu fikiran kamu dan akan mengganggu emosi kamu dalam perdebatan. وضع خطة احتياطية حتى لا يربك الخصم المناظر بسهولة. Okay? Ini sentiasa berlaku apabila kita dalam keadaan kita jadi mu'aradah. Kadang-kadang ada satu tajuk yang mungkin kita faham lain, ataupun dalam satu tajuk tu ada pelbagai kefahaman ataupun pelbagai cara kita faham qadiyah tersebut ataupun contoh tajuk tersebut. Okay? Ataupun pihak lawan mualah, dia salah membawa qadiyah tersebut. Jadi apabila kita nampak mereka salah membawa qadiyah tersebut, kita kena mention kepada hakim, pada audiens, bahawa yang pertama mereka bawa qadiyah tersebut dengan salah, dengan terlalu khusus sebagai contohnya. Okay? Ataupun sepatutnya poin itu menjadi poin mu'aradah. Kemudian kamu mungkin dah tak boleh dah nak guna teks kamu sebab dia bawa poin tersebut, hujah dia seakan dengan hujah kamu. Maka di sinilah kamu kena ada backup plan, iaitu macam mana kamu nak lawan pihak tersebut. Okay? Iaitu dengan cara kamu sentiasa tunjukkan kesalahan mereka, sentiasa tunjukkan kegagalan mereka, dan backup plan kamu boleh gunakan teks kamu mungkin dalam 50%, 40%, dan seterusnya ialah kamu ambil peluang tersebut untuk jadikan tajuk ataupun qadiyah kamu berpihak kepada kamu. Okay. ما أفضل الاستراتيجيات لتحسين مهارة الرد والضحك دون الوقوع في الأخطاء الشائعة. Apakah strategi yang baik ataupun bagus untuk enhance ataupun untuk meningkatkan kemahiran bidasan tanpa melakukan kesalahan yang selalu dilakukan. Istami' jayyidan li khasmik. Dalam munazarah, dalam pertandingan, jangan sama sekali berborak dengan kawan kamu. Dulu saya jurulatih saya, apabila saya dulu seorang pendebat, kita tak boleh bercakap dengan kawan sebelah kita. Nak bercakap, tulis, pas kertas. Kenapa? Sebab apabila kita bercakap, kita dah tak dengar dah pihak lawan. Okay? Yang kedua, tim kita akan bunyikan bising dan menyebabkan hakim terganggu. Apabila hakim sentiasa tegur kita, jaga adab, jaga nizam, maka dia akan potong markah kita. Fastami' jayyidan li khasmik. Dengar betul-betul. Sebab bila kita dengar betul-betul, kita akan dapat peluang untuk kita cari kesalahan pihak lawan kita dan kita boleh bidas mereka dengan kesalahan tersebut. فكثير من المتناظرين يفشلون في الضحك لأنهم لا يسمعون ما قيل فعلا.
ramai pendebat, mereka akan gagal kerana mereka tak dengar betul-betul. Bila tak dengar betul-betul dan dia nak cuba ingat point apa pihak lawan cakap, dia akan create point sendiri ataupun dia akan create apa yang pihak lawan sebut. Dia nak cuba ingat apa pihak lawan cakap. Maka inilah kegagalan mereka. Mereka mungkin mengatakan something yang pihak lawan tak cakap dan pihak lawan akan bidas. Itu bukan maksud kita. Kita tak sebut macam ni, ini dan sebagainya. ثلاثة من الاستراتيجيات الفعالة استخدام إطار واضح للضحك مثل التحديد ما الخطأ والثغرة، الشرح، التنفيذ، الاستبدال. التحديد, kita kena tentukan apakah kesalahan ataupun kekurangan yang ada pada pihak lawan. Ketika pendebat pertama mereka bangun, kita terangkan kenapa dia satu kesalahan, kenapa dia satu kekurangan. So kita kena datangkan idea kita, kena datangkan dalil kita. Asyarh dengan tanfiz, iaitu kita akan datangkan ar-rad atau dalil. Al-istibdal, irbut ar-rad bihujjatika anta. Bila kamu nak bidas, kamu kena kaitkan dengan hujjah kamu, barulah hujjah kamu nampak kuat. Tak jadi satu kesalahan kalau kamu bidas dengan hujjah. Kamu boleh bidas dengan fakta, kamu boleh bidas dengan hujjah, kamu boleh bidas dengan persoalan yang menjatuhkan pihak lawan. ركز على الفرضيات الأساسية لحجة الخصم. Ini pun salah satu strategi yang bagus, iaitu kita andaikan hujah pihak lawan. كثير من الحجج تنهار إذ بين أن أساسها خاطئ. Ini selalu ini cara kalau perdebatan dekat Qatar. Kalau orang pertama daripada muala, dia berikan definisi yang kurang ataupun mauqif yang salah dan dapat dikesan oleh mu'aradah yang pertama, speaker yang pertama daripada mu'aradah, maka automatically tim tersebut dah kalah daripada awal. Sebab pembawakan dia salah. So kalau kita jadi mu'aradah, dengar betul-betul speaker yang pertama daripada muala, dan kalau ada kesalahan terus mention dalam mu'aradah yang pertama. Orang yang kedua, ketiga dah tak boleh dah. Sebab apabila tidak ditolak oleh speaker yang pertama mu'aradah, bermaksud dia dah terima definisi, dah terima mauqif, maka orang kedua dengan orang ketiga tak boleh dah nak tolak pembawakan orang yang pertama. Sebab kesalahan tersebut didiamkan oleh speaker yang pertama daripada mu'aradah. Istakhdim syahadat al-khasm diddahu. Apabila ada fakta yang kita rasa dia berpihak kepada hujah kita yang disebut oleh pihak lawan, jajilah kesalahan tersebut dalam perdebatan kamu. Contohnya orang yang kedua yang sebut kesalahan tersebut, maka orang kedua daripada pihak kita ataupun orang ketiga, dia boleh nyatakan kesalahan tersebut. Dalam penggulungan pun kita boleh tegaskan kesalahan tersebut ataupun ingatkan kesalahan tersebut ataupun sebutkan sekali lagi kesalahan tersebut. Ay izhar at-tanaqud dakhil hujajahu nafsaha. Kalau ada tanaqud bermakna clash antara hujah dengan hujah lain, hujah dengan definisi mereka sendiri. Jajilah kesalahan tersebut. Qaddim amthila mudada basita. Berikan, so bila kita nak lawan, berikan contoh yang simple ataupun boleh lawan dengan hujah kita. Misalun wahidun qawi qad yusqit iddi'a'an 'amman bil kamil. Satu contoh yang kuat, ideologi yang kuat, sama ada kamu nak guna ideologi ataupun jatuh contoh fakta ataupun contoh realiti yang ada yang pernah berlaku, dia akan jatuhkan satu qadiyah.
Tajannab ar-rad al-infiali. Jangan cepat marah. Okay? Bila kamu marah, kamu tak boleh nak fokus pada idea yang bernas. Idea yang bernas akan hilang. Okay? Sebab kamu terlalu marah. Okay? Dan bila dah habis pertandingan, bila kamu dah cool down ataupun kamu dah tenang, barulah idea akan datang. Kalaulah saya cakap macam ni, kalaulah saya bidas dengan ini, so kenapa idea tu datang time tu? Sebab kamu tengah duduk sahaja, bersahaja ataupun kamu tengah duduk tenang. Maka dalam pertandingan, dalam perdebatan, jangan sekali beremosi. Okay? حافظ على نبرة هادئة ومنطقية فالتوتر يخلق الأخطاء. Okay? Jagalah nada suara kamu. Jangan nak tinggi ataupun marah ataupun nak macam nak thinking. Sebab bila kita tinggikan suara kita, kita akan rasa penat, denyutan jantung kita akan laju dan ia menyebabkan kita hilang fokus. Okay? Bila kita hilang fokus, kita akan termiss point ataupun tersasul dari segi bahasa, tersalah bahasa dan sebagainya. Maris ar-rad tahta al-dhaght. Makna kalau kamu beremosi, jangan nak cuba bidas kerana dia akan menyebabkan kamu menjawab bidasan tersebut dengan idea yang kurang mantap. Bertenang dahulu, bila bertenang barulah kamu bidas kerana itulah idea yang bernas. Okay? Okay, هذا فقط مني في هذه الليلة عن موضوع كن أنت وتشمل إدارة الأخطاء في المناظرة، تشخيص وحلول. أتمنى أنني قد أديت الواجب وكفيت في أداء الشرح، وأكون قد أجبت على الأسئلة التي أعطيتموني قبل هذه المشاركة أو هذه الأمسية الليلية. Setakat ini sahaja daripada saya dan saya serahkan majlis kepada pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Hanan atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kini, majlis memberi ruang kepada hadirin untuk mengemukakan sebarang soalan atau pandangan secara langsung kepada Ustazah. Silakan. Okay, ada apa-apa soalan? Baru kita bincang tentang jangan rasa takut. Kun anta. Ustazah. Naam, tafadhali Nur Adnin. Kalau saya tanya dalam bahasa Melayu boleh? Ya, boleh, silakan. Kalau macam seorang pemula yang nak menjadi seorang pendebat bahasa Arab, apa orang kata persediaan yang perlu dilakukan supaya dia tak terkejut yang berdebat bahasa Arab ni macam ni. Apa persediaan dia? Seorang yang beginner ataupun orang yang baru nak terjebak dengan medan perdebatan bahasa Arab, apa langkah yang perlu diambil sebagai seorang yang mubtadi' atau mutanazir mubtadi' lughah al-Arabiyyah? Yang pertama sekali, dia perlu bersedia dari segi mental ataupun dari segi emosi dia. Yang pertama,
dia perlu berfikir secara positif. Saya nak jadi pendebat bahasa Arab kenapa? Tanya diri sendiri. Kenapa saya nak berdebat dalam bahasa Arab? Adakah saya nak dapat nama? Adakah saya nak belajar bahasa Arab? Adakah saya nak mendapatkan manfaat ataupun nak belajar dengan ekspres bahasa Arab dan saya nak berani, nak jadi seorang berani? Dia sahaja yang boleh jawab soalan tersebut. So apabila dia menjawab soalan tersebut, dia tahu, dia jelas tujuan dia apa. So kalau dia kata dia nak belajar bahasa Arab melalui debat, saya rasa itu jawapan mungkin kurang bersedia sebagai seorang pendebat. Sebab banyak sangat cara dia nak belajar bahasa Arab. Okay? Kalau dia kata semata-mata dia nak belajar bahasa Arab, takut dia datang debat, sekali, dua kali dah stop dah. Dia terkejut. Ini bukan cara saya nak belajar debat. Okay? Tapi kalau dia sambung jawapan dia kata saya nak belajar bahasa Arab dengan cepat dan saya nak belajar bahasa Arab dengan praktikal, saya nak belajar bahasa Arab dengan cara yang mumarasah ataupun mewujudkan bi'ah tu betul. Okay? So dia akan jadi seorang yang gentar. Bermakna kalau dia kata dia nak belajar bahasa Arab melalui debat, dia akan bersedia. Kalau dia rasa agak payah dia nak datang latihan setiap malam dan dia boleh pujuk dengan diri dia sendiri, inilah waktunya yang saya create environment bercakap bahasa Arab. Inilah cara saya nak belajar bahasa Arab dengan cepat. Sebab saya kata nak belajar bahasa Arab. Saya nak belajar bahasa Arab, saya boleh belajar dengan pelbagai cara. Tapi saya nak cepat. Saya target saya 2 tahun dekat matrikulasi ataupun 4 tahun ataupun 3 tahun dekat universiti untuk terus bercakap bahasa Arab. Nak cakap bahasa Arab macam orang Arab. Okay? Maka fikiran yang positif itulah yang akan memberi kekuatan kepadanya untuk teruskan datang latihan debat. Okay? So sangat penting untuk seorang yang baru nak baru nak mencuburkan diri dalam bidang perdebatan, dia tahu apa tujuan dia masuk debat dan untuk apa dia masuk debat. Okay? Sebab kalau kita tak tahu jawapan, kita tak tahu hikmah yang kita lakukan, kita akan jadi seorang yang tak kuat. Ada cabaran sikit sahaja, kita terus down. Kita terus rasa letih, kita terus rasa tak nak. Tapi kalau kita jelas dengan tujuan kita, dengan hadaf kita, otak kita akan fikir positif, otak kita yang akan push badan kita untuk jadi seorang yang kuat. Okay? Ada soalan lain? Jangan takut bila dengar debat bahasa Arab. Okay? Debat bahasa Arab ini sama sahaja dengan debat bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Macam mana kalau kamu berdebat bahasa Inggeris? Macam mana kamu boleh berdebat dalam bahasa Inggeris? Cara yang sama kita gunakan untuk bahasa Arab. Cuma bahasa sahaja yang berbeza. Itu sahaja. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okay, apa lagi? Ada soalan? Okay, Liza. تفضلي. يوجد سؤال ليزا؟ نعم. كيف ممكن تفنيد حجج أو حجة من فريق المعارضة أو فريق الحكومة أحيانا التي تكون غير واضحة أو مفهومة؟ Okay, كيف نفند الحجة الغير واضحة؟
مثلا نحن لا نفهم, kita tak boleh faham hujah pihak lawan. Dia cakap mungkin tak jelas, dia cakap sangat laju contohnya, dan kita tak boleh nak bidas poin tersebut. Kalau saya lalui pengalaman seperti itu, saya akan fokus pada kata hujah, mantuk al-hujah. So bila kita fokus pada mantuk al-hujah, sebab tu dalam perdebatan kita sentiasa kena dengar. Kalau kita termis mantuk hujah, kita ambil kita biasanya ada al-hujah dan mantuk al-hujah kan. Ambil kata hujah itu, contohnya hujah salisa an مثلا عن المشاكل الاجتماعية على سبيل المثال في مسألة sosial. Dan saya sebelum ini contohnya dah buat andaian soalan. So saya bina soalan yang umum contohnya. Kalau saya langsung tak dapat satu poin pun daripada hujah pihak lawan tentang masyakil ijtimaiyah, saya buat bidasan yang umum. مثلا على سبيل المثال نقول أن الآباء هم الأساس في المشاكل الاجتماعية لدى الأبناء، أو الأسرة الأساس في حدوث جنوح الأحداث أو المشاكل الاجتماعية لدى الأبناء على سبيل المثال. Dan saya jadi mu'aradah. Pihak lawan berikan hujah masyakil ijtimaiyah. Saya dengar itu sahaja. Dan saya tahu tajuk perdebatan kita iaitu keluarga punca utama berlakunya masalah sosial di kalangan masyarakat. Jadi saya akan bentuk bidasan yang umum. Saya akan kata وفي حجة المشاكل الاجتماعية تحدثت عن المشاكل الاجتماعية وركزت على أن الآباء والأمهات هم الأساس، أو الأسرة هي الأساس في المشاكل الاجتماعية، بغض النظر أن المشاكل الاجتماعية لها عوامل عديدة أكبر ويعني أخطر من الأسرة. Dan saya ketik satu hujah saya. So, saya jadikan soalan yang umum dan saya bidas dengan hujah saya. Sebagai contoh, dalam fakta ini mengatakan anak zaman sekarang beberapa peratusan dia dalam kehidupan dia, kita katakan 70% dalam kehidupan dia di luar rumah, sama ada di asrama ataupun di sekolah ataupun di universiti dan sebagainya. So bagaimana dia tuduh keluarga ataupun ibu bapa punca utama kepada berlakunya masalah sosial. So saya bidas poin tersebut dengan hujah saya, dengan fakta saya. Kalau itu sahaja perkataan yang saya tangkap, takkanlah semua hujah itu tak ada langsung satu perkataan yang saya tak tulis ataupun tak tangkap. Akan ada satu perkataan ataupun dua perkataan ataupun satu ayat. Sebab tu dalam perdebatan wajib kita dengar, tulis apa yang kita dengar. Sebab kadang-kadang kita dengar, tapi bila kita nak bidas kita dah lupa. Sebab bila kita dah tiba waktu kita rasa takut, kita rasa gabrak, bila kita nak bangun dah hilang dah idea kita. Apa yang saya nak cakap tadi tak ingat dah apa yang saya nak cakap. Jadi untuk elakkan keadaan seperti itu, mesti tulis. Dengar, tulis. Dengar, tulis. Dan kertas di dalam ataupun di atas meja ini mesti tersusun. Kalau kamu tulis, kamu jadikan itu bahagian untuk bidasan. Kertas untuk kamu nak cakap, susun elok cantik di side yang mudah kamu nak dapatkan. Jangan conteng kat tepi kertas, jangan biar kertas itu teratur di atas meja. So tulis apa yang kamu dengar. Kamu akan boleh bidas. Saya harap saya menjawab soalan kamu, Eliza. شكرا أستاذة. Okey, Afwan. Sebab kadang-kadang hakim pun tak ingat. Tapi biasanya kalau munazarah di peringkat Qatar, hakim akan tulis semua sebiji-sebiji apa pendapat cakap. Sebab tu kita akan nampak hakim sibuk menulis.
dan mereka akan bandingkan hujah pihak lawan, mualah dan mu'aradah. Okay. Ada soalan lain? Sebab tu penting bila kita nak buat persiapan ataupun persediaan pada tajuk munazarah, kita andaikan hujah pihak lawan. Kadang-kadang daripada andaian hujah pihak lawan, macam saya dulu bila saya andaikan hujah pihak lawan, bila kita bincang dan tulis, saya akan bawa kertas tu. So kalau saya tak sempat nak fikir soalan, tak sempat nak tulis dan sebagainya, saya akan baca sahaja apa andaian yang saya ataupun bidasan yang saya susun, letak yang saya nak tanya, yang saya telah bincangkan terlebih dahulu. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay, هل يوجد سؤال؟ Kalau tak ada soalan, kita terus kepada sesi seterusnya, iaitu sesi bergambar bersama-sama. Mohon semua bersedia dan membuka kamera. Tolong seorang. Test ready. Okay. Yang tak buka kamera boleh buka kamera lagi. Boleh buka kamera. Okay, ready. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Okay, syukran. Assalamualaikum. Minta maaf hari ni tak dapat masuk terus dari awal. Barakallahu fiki, Ustazah Hanan sudi bersama kami, dan saya nampak juga Ustaz Halim tadi.
saya tak sempat berkenalan sebab أنا من الأولين السابقين مع دكتور نظري من أوبسي ودكتور أميرة الآن هي في Siapa Megan? USIM kalau tak silap. Sangat-sangat lama lah. Barakallahu fiik. InsyaAllah نلتقي مرة أخرى إن شاء الله من قريب. بارك الله فيكم جميعا. شكرا دكتورة. شكرا جزيلا ايضا مني انا، وسلم على دكتور طلال اخوي الكبير هو معنا. من الفريق ايضا. شكرا لك. شكرا استاذه، فكرتك وصلت. شكرا لكم أستاذ، ولا نزكي على الله أحدا، أنتم ما شاء الله يعني أكثر مني خبرة. بارك لا الله. والله انا صغير منك، كبير في العمر فعلا. يعني إذا قلت أنت صغير وأنا نملة يا أستاذ. بلا فيل بلا نمله. حشرة صغيرة يعني. شكرا يا حبايبنا، نراكم في خير ان شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ عبد الحليم. شكرا لك يا دكتوره. بارك الله فيكم. عفوا. أستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dengan itu, berakhirlah sudah program Kun Anta Adabs-UM pada malam ini. Sekali lagi, ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Hanan, Dr. Qaziah Fatihah, Wakil Ahli Adabs-UM dan semua hadirin yang turut serta. Semoga segala ilmu yang dikongsi menjadi pemangkin semangat buat kita semua dalam dunia perdebatan dan kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Syukuran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Syukran kasih. Sama-sama. Syukran UMK.